Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Uh, Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah rahmat dan kurnianya dapat kita berkumpul bersama-sama pada pagi ini. Okey, sebelum saya memulakan majlis, izinkan saya mengalu-alukan kehadiran tuan-puan, hadirin, Profesor, Datuk, tuan-puan dan sahabat seperjuangan sekalian. Terima kasih kerana meluangkan masa pada hari ini untuk sama-sama kita pada pagi ini dalam siri syarahan umum pemikiran dan dasar awam Ungku Aziz, siri kedua bagi tahun 2026, Anjuran Pusat Pengajian Pembangunan Ungku Aziz Universiti Melaya. Saya Nur Azizah binti Othman, pensyarah kanan di Jabatan Pendidikan Bahasa dan Literasi Fakulti Pendidikan Universiti Melaya, akan mengambil tugas sebagai moderator pada sesi syarahan umum kita pada pagi ini. Baik hadirin sekalian, topik kita pada pagi ini berkenaan dengan transformasi wanita B40 dari cabaran sosioekonomi ke kejayaan mampan. Dan kita semua sedia maklum bahawa golongan B40 merupakan isi rumah yang paling terdedah kepada tekanan ekonomi dan kalau dalam pengajian Melayunya, uh, kumpulan B40 atau institusi rumah itu sendiri, tiang serinya adalah wanita. Dan wanita ni di bahu, di pundaknya tergalas berbagai cabaran, berbagai tanggungjawab sebagai ibu, sebagai pengurus rumah tangga dan pada masa yang sama dia juga adalah merupakan tonggak kepada kestabilan keluarga. Baik, persoalan yang selalu kita fikirkan dan kita harapkan dapat dirungkaikan pada hari ini, bagaimana transformasi yang dipikul oleh seorang ibu, seorang wanita ini boleh berlaku secara mampan. Apa mekanisme sokongan yang diperlukan, yang boleh diberikan? Dan untuk itu, kita hari ini bertuah kerana dapat mendengar syarahan daripada seorang sarjana dan pakar dalam bidang yang berkenaan. Saya ingin memperkenalkan Dr. Nurul Hidayana Muhammad Amin. Beliau merupakan pensyarah kanan dan penyelaras industri, komuniti dan masyarakat dan alumni di Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi Mara Seremban. Beliau memperoleh ijazah sarjana muda Sains Pentadbiran dari UiTM pada tahun 2010 dan seterusnya memperoleh ijazah Doktor Falsafah dalam bidang kerja sosial dari Universiti Melaya pada tahun 2017. Dr. Hidayana bukan sahaja aktif dalam penyelidikan, malah turut menyumbang secara langsung kepada ekosistem universiti dan industri, dan beliau pernah berkhidmat sebagai berkhidmat sebagai penyelaras keusahawanan fakulti, turut juga berkhidmat sebagai pengurusi persidangan antarabangsa ICOP ke-8 tahun 2021. Beliau juga merupakan pengurusi program CEO at Fakulti Maybank serta fellow bersekutu di Pusat Pengajian Pembangunan Ungku Aziz, iaitu pusat yang menjadi tuan rumah kepada syarahan kita pada pagi ini. Dan bidang kepakaran beliau merangkumi keusahawanan kajian wanita, alam sekitar serta pengurusan organisasi. Dan ini merupakan satu apa kita panggil sebagai gabungan yang amat relevan dengan topik syarahan kita pada pagi ini. Dan latar belakang PhD beliau dalam bidang kerja sosial dari Universiti Melaya ni menambah lagi dan ditambah lagi dengan pengalaman langsung dalam bidang keusahawanan dan jaringan industri komuniti ni, meletakkan beliau sebagai, saya kira sebagai seorang yang unik dan berwibawa untuk membincangkan mengepalai wacana kita pada pagi ini. Baik, tanpa membuang masa, saya menjemput dengan rendah hati menjemput uh, yang berusaha Dr. Nurul Hidayana untuk menyampaikan syarahan beliau. Dipersilakan. Terima kasih Dr. Nur Azizah. Alhamdulillah. Terlebih dahulu sebelum saya memulakan sesi perkongsian ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ungku Aziz Development Center yang menjemput saya bagi sesi perkongsian hari ini, iaitu mengenai transformasi wanita B40 dari cabaran sosioekonomi kepada kejayaan mampan. Sebenarnya sesi perkongsian hari ini saya lebih kepada nak berkongsilah projek pendidikan yang pernah saya jalankan
di mana ketika tahun 2024 kumpulan kami telah menerima geran penyidikan Alhamdulillah daripada Ungku Aziz Development Center, dan saya akan kongsikanlah bagaimana projek kami dapat membantu golongan B40 khususnya di Lembah Pantai Kuala Lumpur dalam mencapai kejayaan mampan. Okey, slide seterusnya. Rasanya bila kita bercerita mengenai kejayaan mampan tu kan, dalam konteks wanita di Malaysia, Tuan Puan, menurut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik Malaysia, Perangkaan Malaysia, jumlah penduduk Malaysia dianggarkan lebih kurang 34 juta, di mana populasi wanita sendiri adalah seramai sejumlah 16.1 juta. So boleh dikiralah golongan wanita ni sangat penting dengan majoriti populasi yang tinggi, di mana mereka turut menyumbang dalam memastikan kesejahteraan negara dan juga ekonomi dan juga kesejahteraan keluarga. Dan mereka golongan wanita juga membantu dalam mencapai SDG yang kelima, iaitu kesesamaan gender daripada 17 matlamat pembangunan mampan SDG yang diperkenalkan oleh United Nations. So jadi golongan wanita ni memang seperti Dr. Nur Azizah katakan, dia merupakan tunjang ekonomi negara dan juga kesejahteraan masyarakat. Okey, dalam konteks saya, perkongsian saya hari ini, saya akan lebih fokus kepada wanita dalam sektor golongan B40 lah, di mana pendapatan bulanan keluarga mereka dalam julat 5,000 dan ke bawah. Klasifikasi golongan ini telah meningkat disebabkan kos hidup yang semakin meningkat. Okey, golongan wanita B40, kebanyakan dari mereka ini bekerja sendiri, terutamanya dalam sektor informal. Ini disebabkan oleh beberapa faktor yang saya akan bentangkan pada slide seterusnya. Okey, seterusnya. Okey, dalam memperkatakan konteks wanita B40, tuan-puan, seramai 3.45 juta rakyat Malaysia bekerja dalam sektor tidak formal dan majoritinya didominasi oleh golongan B40 dan juga wanita B40. Dalam sektor informal di Malaysia, sebanyak lebih kurang 1.35 juta wanita telah terlibat dengan aktifnya dalam sektor informal. Apa itu sektor informal, tuan-puan? Sektor informal ni kalau saya boleh katakan sektor macam kita sebut sekarang gig economy lah. Contohnya freelancer, Grab driver, bekerja daripada rumah, sektor-sektor yang tidak berdaftar secara rasmi, sama ada dengan Suruhanjaya Syarikat ataupun tidak mempunyai sebarang employment term yang secara formal lah. Okey, walau bagaimanapun, walaupun ia kelihatan okey mereka ni golongan tak berdaftar, sebenarnya sektor informal ni sebenarnya yang membantu meningkatkan ekonomi rakyat Malaysia, disebabkan majoriti 40% rakyat Malaysia ini berada dalam golongan B40. Sektor ni sebenarnya memberi peluang pekerjaan dan pembangunan kepada golongan yang berpendapatan rendah di Malaysia, dan ia telah menunjukkan penglibatan wanita yang sangat signifikan terutamanya dalam sektor informal. Namun terdapat berbagai halangan yang mereka hadapi, tuan-puan. Jadi justru itu adalah penting kita memahami bagaimana untuk meningkatkan kemampanan golongan wanita B40, kerana ia penting menjalankan kajian. Setelah saya faham yang majoriti tuan-puan ni adalah pensyarah, penyelidik dan juga pelajar. Memahami dan menjalankan kajian kepada golongan ini sangat penting kerana kita dapat membantu memberikan input kepada kerajaan dalam merangka dasar pembangunan yang lebih komprehensif dalam membasmi kemiskinan, memperkasakan usahawan wanita, meningkatkan kesejahteraan keluarga, iaitu apabila usahawan wanita ini berjaya dengan mampan, ia akan memberi spillover effect iaitu kepada komuniti dan keluarga beliau lah, dan mengurangkan jurang sosioekonomi antara golongan berpendapatan rendah dengan M40 dan T20. Kita cuba nak menutup jurang ni walaupun agak sukar. Oleh itu kenapa ia pentinglah kita untuk menjalankan kajian dan memperkasakan golongan B40. Seterusnya.
Okey, yang ini saya nak explain sikit lah golongan wanita B40 dan sektor tidak informal. Okey, di Malaysia kebanyakan golongan B40 mereka terlibat dengan sektor informal dan sektor ni walau bagaimanapun merencatkan pembangunan sosio-ekonomi kerana faktor pertama ialah pendapatan yang tidak stabil. Contohnya wanita yang bekerja sebagai penjaja makanan, yang menjual goreng pisang, peniaga pasar malam itu contohlah wanita yang terlibat dengan sektor informal. Perniagaan mereka tuan-puan tidak stabil. Dia ikut musim. Contohnya katakanlah hujan. Katakan ekonomi merundum, kemungkinan faktor pembelian consumer demand pun akan jatuh. So dia akan affect perniagaan wanita ni lah. So pendapatan mereka tidak stabil berbanding dengan mereka yang bekerja makan gaji ataupun sektor formal lah. Kemudian mereka tak ada perlindungan sosial macam pekerja sektor formal kita ada KWSP dan sebagainya. Mereka tak ada sebarang perlindungan. Jika berlaku sebarang bencana ataupun kesusahan, mereka akan menghadapi masalah dan ia akan affect mereka punya penjanaan income dan sosioekonomi. Mereka juga mempunyai modal kecil tuan-puan disebabkan mereka ini tidak berdaftar, mereka tidak menerima sebarang manfaat bukan tidak menerima, mereka kurang menerima manfaat yang diberikan oleh kerajaan. Contohnya di bawah Kementerian Kuskop, kerajaan ada berikan dana, bantuan, teknologi kepada syarikat dan usahawan yang berdaftar saja. Memandangkan mereka tidak berdaftar, mereka kurang menerima manfaat dan mereka hanya menjalankan perniagaan menggunakan modal mereka sendiri. Dan selain itu, golongan wanita B40 ni selalunya mereka menghadapi satu stigma. Contohnya untuk mendapatkan pinjaman daripada institusi kewangan dan bank, mereka sering dipandang rendah. Yang ini dapatan yang saya dah perolehi berdasarkan penyidikan yang saya jalankan lah. Mereka kata kepada saya, doktor, kami sering dipandang rendah. Kami dianggap tidak mampu menjalankan perniagaan, kami dianggap tidak mampu menguruskan kewangan. Sebab mereka tidak berdaftar dan oleh itu modal mereka banyak daripada pinjaman sendiri, duit keluarga untuk memajukan perniagaan. Dia tak layak sebenarnya untuk dapatkan pinjaman. Seterusnya, kebanyakan usahawan wanita B40 dalam sektor perniagaan ni berasaskan kegiatan domestik. Contohnya makanan, food and beverage, contohnya menjahit ataupun kraft tangan. Maknanya perniagaan mereka ni dalam bidang yang kecil saja, tidak pergi ke bidang-bidang yang besar lah untuk menembus pasaran besar. Wanita khususnya ibu, mereka lebih suka sektor informal kerana mereka mudah untuk menguruskan masa. Tuan-puan imagine ada kalangan responden dalam saya punya projek mempunyai suami yang OKU, tak boleh bergerak, anak OKU. Jadi mereka tak boleh bekerja di sektor formal sebab makan gaji dia ada masa kan. Jadi mereka memang memilih untuk berniaga di sektor informal. Contohnya jual nasi lemak pagi. Kemudian tengah hari balik menguruskan suami. Kemudian petangnya keluar. Jadi sektor informal ni walaupun kita anggap dia sebagai sektor yang sektor orang susah. Setengah orang dia ada skeptikal sektor orang susah. Tapi sebenarnya sektor ni yang membantu golongan berpendapatan rendah ni, terutama wanita dalam menguruskan masa mereka, menguruskan keluarga dan juga menjana pendapatan kepada keluarga mereka. So, jadi saya dapat nyatakan mereka sering menghadapi diskriminasi dalam sektor formal dan di mana waktu pekerjaan terhad, peluang gaji terhad dan menyebabkan mengapa mereka memilih menjalankan perniagaan dalam sektor tidak formal. Okey, seterusnya. Ini adalah definisi sektor tidak formal. Kebanyakan mereka yang berniaga, wanita B40, mereka tidak berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat. Mereka tidak berdaftar dengan mana-mana, contohnya di BKL. Orang kata dalam kata lain illegal lah mereka menguruskan perniagaan mereka. Okey. Dapatan kajian saya juga mendapati kebanyakan wanita ni bukannya dia tak nak daftar. Kadang-kadang dia takut nak daftar sebab dia nak mengelak daripada membayar cukai. Mereka beranggapan apabila perniagaan mereka menjadi formal, mereka perlu bertanggungjawab dalam pembayaran cukai perniagaan dan mereka tertakluk dengan undang-undang yang mereka rasakan dia agak remeh. Sebab tu kebanyakan daripada mereka memilih untuk senyap. Walaupun tuan-puan jangan terkejut, ada kalangan responden kajian saya memiliki pendapatan perniagaan melebihi 5,000 sebulan, 7,000 sebulan
tetapi mereka memilih untuk terus berniaga di sektor informal bagi mengelakkan pembayaran cukai dan juga tertakluk kepada Undang-Undang Suruhanjaya Syarikat dan Undang-Undang institusi lain lah. Ini oleh itu kita selaku penyidik dan juga pemegang taruh, inilah waktu kita memainkan peranan untuk memberikan sedikit pengetahuan dan kemahiran kepada usahawan B40 ni tentang kepentingan pendaftaran perniagaan mereka daripada sektor tidak formal kepada formal. Kita kena main peranan untuk ubah minda mereka. Saya akan kongsikan sekejap lagi. Okey, sektor tidak formal juga tidak mempunyai kontrak pekerjaan. Dia antara pekerja dia just kadang-kadang melalui mulut je. Okey, awak bekerja pukul ni. Dia tak ada terma kontrak yang macam formal dalam sektor formal lah. Itu menyebabkan pekerja dia senang lari, mereka senang ditipu dan sebagainya. Yang ketiga, mereka tidak mendapat perlindungan sosial. Macam saya kata tadi lah, mereka tak ada KAWSP atau PEKESO. Kadang-kadang apabila mereka ditimpa masalah, contohnya kemalangan, mereka terpaksa gulung tikar dan menutup perniagaan mereka. So ini sangat efek kepada perniagaan dia. Apa yang kerajaan tengah buat sekarang dalam sektor gig ekonomi, kerajaan tengah mewajibkan mereka yang bekerja dalam sektor tidak formal ni mendapatkan perlindungan PEKESO dan juga KWSP secara volunteer, dan kita dalam transisi untuk mewajibkan keseluruhan penjaja kecil dan juga vendor. Yang keempat, mereka berskala kecil dan berasaskan komuniti. Normally wanita golongan B40 yang berniaga, ini mereka berniaga di tepi jalan, menjadi penjaja kecil dalam berskala kecil. Mereka tidak mempunyai, bukan tidak mempunyai, mereka maybe mempunyai impian untuk membesarkan. Kebanyakan mereka lebih selesa untuk menguruskan perniagaan kecil kerana ia berdekatan dengan rumah mereka, di mana mereka senang menguruskan keluarga dalam masa sama menguruskan perniagaan. Okey, seterusnya. Ini adalah cabaran wanita B40 yang dalam memantapkan sosioekonomi mereka. Saya cakap sebelum ni, pendapatan mereka memang tak stabil lah. Kalau bulan ni 5,000, bulan raya 5,000, mungkin bulan puasa ordernya berkurangan, mungkin 2,000 hingga 1,000. Dan mereka mempunyai akses yang terhad kepada pendidikan dan latihan disebabkan mereka tidak berdaftar, tuan-puan. Kebanyakan latihan yang diberikan oleh Uskop, Tekun, Amanah Ikhtiar tu kebanyakan adalah kepada penjaja dan peniaga yang berdaftar. Kita ada database lah, kerajaan ada database. Tapi di mana sektor informal yang berniaga dari rumah ni, mereka tidak mempunyai sebarang jaringan yang luas. Oleh itu, akses mereka kepada pendidikan dan latihan sangatlah terhad. Mereka mempunyai kekangan modal. Kebanyakan responden kajian saya memang modal semua sendiri. Modal suami, modal ibu bapa, ahli keluarga. Bila saya tanya layak tak pernah buat pinjaman bank, dia kata memang tak layak lah. Kadang-kadang tak layak bukan salah dia. Kadang-kadang dia pernah jadi penjamin, kereta tak bayar, kereta tarik, bil tak bayar. So maknanya dalam erti kata lain, pengurusan kewangan mereka juga teruk, yang menyebabkan mereka tidak layak menerima bantuan pinjaman daripada bank. Dan juga pengurusan kewangan teruk inilah menyebabkan bisnes mereka ni kadang-kadang orang kata kelam. Mereka tak pandai urus wang. Contohnya, ada satu responden saya lah pengalaman ni, dia jual goreng pisang. Saya tanya, akak ada akaun perniagaan tak? Tak ada, doktor. Habis tu yang QR ni akaun apa? Ini akaun akak. Inilah duit berniaga, inilah duit keluarga, duit sekolah anak-anak. Mereka uruskan dalam satu akaun saja. So, tuan-puan bayangkanlah, mereka tak ada kemahiran langsung menguruskan modal perniagaan. Kemudian tanggungjawab tinggi, ada responden. Yang ni saya ingin kongsikan sedikitlah. Kebanyakan wanita B40 yang di Lembah Pantai dalam konteks kajian saya mempunyai ahli keluarga yang kurang upaya, suami yang tidak bekerja. Ada kes suami yang bekerja tapi suami tidak memberi nafkah pun ada. Yang ini banyak, kalau saya kata lebih daripada 80%. Apabila konflik keluarga lah, dalam erti kata lain, konflik keluarga di mana mereka menanggung keluarga, menjaga keluarga. Yang ini adalah masalah, orang kata masalah sosial yang dihadapi oleh wanita B40. Kemudian mereka ada jurang digital. Mereka hanya pandai menggunakan QR code saja, tuan-tuan, puan, dan juga WhatsApp. Dia tak ada macam nak guna e-commerce semua, diorang tak tahu. Kadang-kadang saya tanya, okey akak jual baju ni kan, akak buat live tak dekat TikTok?
Tak tahu doktor, saya malu nak cakap. Doktor tengok saya selekeh, macam mana saya nak buat TikTok? Dia orang, dia ada satu internal motivation yang lemah lah disebabkan mereka rasa diri mereka miskin dan mereka ada rasa macam terpinggir lah. Okey, seterusnya. Okey, dalam masa yang sama, kerajaan Malaysia dan juga agensi yang terlibat dalam membangunkan sosioekonomi wanita telah menubuhkan banyak dasar dan pelan yang saya rasakan sangat bagus. Contohnya kita ada dasar wanita negara, kita ada pelan tindakan pembangunan wanita, dasar kesamaan gender dan juga rancangan Malaysia yang selang 5 tahun sekali. Pelbagai dasar yang lengkap lah dan kita ada pelan pemformalan sektor tidak formal pun ada, kita ada pelan penjaja kecil. Government telah meletakkan pelbagai program yang dasar dan sangat komprehensif. Okey, namun isu sekarang ni kalau kita lihat doktor, kenapa walaupun ada program dasar, golongan pendapatan rendah ni semakin naik, meningkat. Kita boleh tengok orang susah, orang asnaf, banyak je doktor. Wanita-wanita yang gagal dalam 5 tahun perniagaan ramai. Kenapa benda perkara ini terjadi? Okey, ini disebabkan kerana saya tak kata dasar kerajaan ni tak bagus. Memang bagus. Cuma dasar kerajaan ni mungkin tidak mencapai objektifnya disebabkan ia tidak mencapai kepada target populasi. Contohnya terdapat golongan usahawan wanita B40 yang aktif dan kerap terlibat dengan semua program yang kerajaan berikan. Dan ada golongan wanita B40 ni yang tidak ambil kisah. Ini menyebabkan bagaimana statistik kemiskinan sering berlaku. Kadang-kadang dasar tu dah komplit tapi faktor usahawan tersebut sendiri yang merencatkan objektif dan pembangunan dasar tersebut lah. Maknanya kita tak boleh letakkan 100% kesalahan ni kepada kementerian. Bukan, kadang-kadang dia dah cantik, komplit, cuma dia penerimaan pemegang taruh tu saja yang tidak aktif dan ada yang mengambil tidak kisah. Ada juga kes yang saya pernah jumpa, usahawan wanita ini menerima bantuan daripada Agrobank sejumlah RM10,000 untuk membesarkan perniagaan beliau. Namun makcik, saya kata makcik A lah, contohnya lah makcik Kia. Namun makcik Kia ni sebenarnya apabila dia menerima bantuan tersebut, beliau tiba-tiba yang ni saya nampak dengan mata saya sendirilah. Tiba-tiba beliau tutup perniagaan beliau selama sebulan dan beliau pergi melancong. Kadang-kadang itulah saya rasa perdasar ni cantik, komplit. Cuma pemantauan tu agak kurang. Dan dengan education kepada golongan-golongan wanita B40, bagaimana menguruskan kewangan mereka dan memastikan perniagaan mereka mampan. Seterusnya. Seterusnya. Yang ini tambahan, okey, dasar utama dalam pembangunan usahawan negara kita adalah dasar keusahawanan nasional yang telah yang diketuai dan dikemudi oleh KUSKOP, Kementerian Keusahawanan. Kemudian kita ada program-program inisiatif yang melibatkan wanita, dasar perlindungan sosial dan dasar-dasar ini dilihat sangat penting dan harus diteruskan secara komprehensif. Okay, seterusnya. Okey, dalam sebelum kami menjalankan kajian, Tuan Puan ingin saya kongsikan kita selaku ahli akademik terdapat pelbagai teori dalam memperkasakan golongan wanita B40. Contohnya kita ada teori peranan gender. Dalam keusahawanan, khususnya di negara-negara seperti negara-negara membangun, negara Malaysia, negara Asia, teori peranan gender ni sangat penting disebabkan kita punya stigma. Di negara kita, kita dilihat budaya patriarki itu tinggi. Contohnya di negara Malaysia, negara Malaysia, Indonesia dan sebagainya, negara Asia lah. Mereka meletakkan kedudukan kaum lelaki itu lebih tinggi daripada wanita. Walaupun stigma ni semakin berkurangan, sebenarnya hakikat ia dah berakar umbi dalam golongan masyarakat kita. Contohnya wanita ni tak layak jadi pemimpin. Wanita ni tak pandai membuat keputusan. Disebabkan stigma ni lah menyebabkan golongan wanita B40 ni terus mundur. Susah bagi mereka untuk maju ke hadapan. Stigma ni dihadapi terutama dalam mendapatkan pinjaman dan bantuan. Contohnya bank akan melihat, anak 5 orang, suami OKU.
Kita tak luluskan bantuan ni. Dia memandang keupayaan wanita tu sangat rendah berbanding lelaki. Kemudian kita ada teori dalam memperkasa wanita, teori seterusnya kita ada teori capability. Teori capability ni sangat penting kerana government telah banyak memberikan bantuan perniagaan dan sosioekonomi, namun disebabkan capability wanita tersebut yang lemah menyebabkan perniagaannya tidak terus mampan. Kebanyakan responden dalam kajian saya tuan-puan, mereka ni mempunyai semangat yang lemah, jati diri yang lemah, mereka mempunyai perasaan malu disebabkan mereka menganggap mereka miskin dan tidak layak untuk membangun. Kemudian kita ada teori modal sosial. Modal sosial ni mengatakan bahawa untuk memajukan dan menolak usahawan wanita B40 ni sebenarnya sokongan komuniti tu sangat penting, sokongan sosial. Contohnya keluarga. Sebab ada usahawan ni yang suami tidak membantu urusan keluarga. Beliaulah yang menguruskan keluarga, beliaulah yang menguruskan perniagaan. Oleh itu dalam konteks wanita B40 ni, komuniti, keluarga, suami itu sebenarnya memainkan peranan dalam membantu memajukan golongan wanita B40 berbanding dengan konteks usahawan dalam sektor SME. Mereka ada banyak sokongan, diorang ada network yang kuat, tapi untuk usahawan B40 sektor informal, network dia mereka sangat lemah dan bergantung pada keluarga. Faktor institusi mikro iaitu keluarga tu sangat kuat bagi diorang dan mereka mengalami kekurangan sokongan keluarga sebenarnya. Okey, seterusnya. Okey, saya ingin kongsikan alhamdulillah pada tahun 2024 kumpulan kami menerima grant pendidikan daripada UAC, iaitu kami buat satu projek dinamakan sebagai Dapur Mawar. Dapur Mawar ini melibatkan 30 usahawan wanita B40 di mana kami menjalankan focus group discussion dahulu untuk menilai kelemahan, mendapatkan input dan kami buat satu bengkel bersiri untuk memajukan usahawan ni. Ada yang join bengkel ni tak jadi usahawan pun. Dia suri rumah aja, tapi dia datang interview, dia kata, "Doktor, boleh tak doktor bantu saya? Saya dengan sakit jantung, saya dengan ada anak yang tak sihat, saya nak jadi wanita berjaya, saya nak jadi usahawan." Kita terima dia masuk dalam projek Dapur Mawar. Dan untuk saya sharekan pada tuan-puan, Dapur Mawar ni telah membuka saya punya hati dan juga minda selaku ahli akademik. Selama ni kita hanya banyak buat kajian bersifat teoretikal. Contohnya survey kan. Tapi kita tidak mendalami perasaan responden kita. Dan projek Dapur Mawar ni lah yang banyak membuka mata saya untuk bukan saja saya nak buat pendidikan untuk purpose grant saya, tapi saya nak buat pendidikan yang dapat membantu komuniti. Inilah di mana peranan kita selaku pendidik dan ahli akademik, kita dapat memberikan impak kepada komuniti. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah tajuk pendidikan kami iaitu projek Dapur Mawar untuk membina satu model inklusif untuk membangunkan wanita SME dalam sektor baking industry, dalam sektor baking lah, macamnya kuih-kuih muih, pastry dan sebagainya. Projek ini telah diketuai oleh Dr. Samsul Farid daripada Universiti Malaya dan saya sendiri daripada UiTM. Kami menerima sejumlah 20,000 daripada Ungku Aziz Center dan juga projek ini bermula pada tahun 2023 pada bulan 8 sehingga 21 September 2024. Okey, seterusnya. Sebelum kami memulakan bengkel latihan, kami telah menjalankan satu focus group. Kami telah jemput usahawan-usahawan yang berminat. Kami buat macam advertisement lah. Kami telah menjalankan focus group ketika itu di Blok B, PPR Kerinci, Lembah Pantai. Dan alhamdulillah mendapat sambutan yang ramai. So dari sini saya macam lihat, ramai sebenarnya wanita nak mantapkan ekonomi mereka. Mereka hanya perlukan peluang saja selama ni. Sebab selama ni mereka tidak mempunyai platform. Jadi kami membuka platform, menjemput mereka hadir dan kita jalankan focus group secara berkumpulan yang diketuai oleh setiap pendidik lah. Dalam focus group ni kita tanya dia punya profil, kita tanya cabaran-cabaran yang dihadapi, apa kemahiran yang mereka perlukan, dan juga kita analisa data, kita tengok apa kekurangan dan apa keperluan industri. Kita mappingkan lah melalui soal selidik ni dan juga kita jalankan dua, soal selidik dan juga focus group. Okay, seterusnya.
slide seterusnya. Yang ini adalah hasil dapatan, maafkan dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Malaysianya, kami dapati terdapat beberapa tema daripada informan yang kami temu ramah. Yang pertama, mereka lemah dari segi communication skill. Kebanyakan informan memang mempunyai perasaan malu. Doktor, saya malu nak buat live. Kalau kita tengok ada orang boleh jual live, boleh dapat ribu-ribu like semua kan. Diorang memang malu. Saya cuba cakap, akak try cakap ni. Saya buat live sekarang ni. Saya malu doktor dan saya tak pandai bercakap dalam bahasa Inggeris. Kadang-kadang saya dapat customer, tiba-tiba dia tanya, hello, I want to order. Saya terus tak reply selama-lama je. Dia cakap sampai tahap macam tu, dia orang tak ada kemahiran basic bahasa Inggeris. Tak reti berkomunikate dan ada responden dalam projek kami buta huruf. Dia tak faham langsung tu. So dia kata memang sangat affect perniagaan mereka dan mereka memerlukan latihan komunikasi. Kemudian dari segi perancangan strategik pun lemah. Doktor, saya berniaga hanya saya nak fokus je. Bulan ni saya dapat 2,000, cukuplah saya bayar bil anak saya, bil tadika anak saya, cukuplah doktor. Dia tak berpandangan depan ke hadapan. Dia tak ada nak kata lepas ni saya nak luaskan perniagaan kek saya nak buat frozen. Dia tak pernah terfikir tahap macam tu. Lepas ni saya nak buat cream puff saya nak jual dekat corporate sector. Dia tak pernah fikir. Dia hanya fikir dia berniaga untuk dapat income 2,000 sebulan untuk tanggung keluarga beliau. Kemudian dari segi, yang ini adalah faktor yang paling kritikal tuan-puan, iaitu financial management mereka sangat lemah. Mereka menggunakan akaun peribadi mereka untuk sebagai akaun perniagaan. Mereka juga tidak membahagikan langsung pendapatan perniagaan tu untuk disimpan. Tak, perniagaan pendapatan tu orang guna untuk kehidupan harian. Sebab tu tuan-puan, kalau tuan-puan tengok, perniagaan mereka ni kelihatan stagnan. Kalau dia berniaga goreng pisang, daripada tahun 1991 sampai 2025 berniaga goreng pisang juga. Kenapa tak berkembang? Sebab duit perniagaan tu tak tahu. Tak digunakan untuk menjana ataupun rolling modal balik untuk membesarkan perniagaan. Dia tak ada financial management lah, sangat lemah. Kalau kita tanya pasal debit dengan credit account pun lemah. Nak cari, kalau nak beli bahan mentah untuk berniaga pun, dia tak tahu kat mana sumber yang paling murah untuk dijana balik pendapatan dia dengan hasil jualan. Dia lemah dekat financial management lah. Seterusnya, responden kurang menjalankan produk innovation. Contohnya kalau dijual kerepek, dia akan jual kat kerepek rempeyek dia tu dalam bekas yang macam yang penutup warna merah tu, yang bekas plastik tu. Dia jual. Lepas tu, macam itulah dia jual. Macam kita beli kuih raya kan. Dia tak ada try to go for innovation. Contohnya, jual dalam rempeyek tu kita boleh tukar jadi bentuk keropok. Jual dalam packaging yang packaging macam keropok tu. Dia tak pernah terfikir tahap tu lah. Mungkin disebabkan kurang pendedahan. Okay, seterusnya. Mereka lemah dalam ICT, mereka hanya reti guna basic social media je. Shopee dengan Lazada tu dia tahu, tapi kalau you pergi ke e-commerce ke website ke sistem pengurusan order pun dia tak tahu. Contohnya ada informan yang berkata, dalam sehari dia terima 10 order, dia sempat uruskan 5 order, lagi 5 order tu dia biar je, dia tak reply. Bila dia tak reply tu, customer tu akan rasa reluctant, kata sombongnya, tak malas lah nak order. Dia tak fikir yang perbuatan beliau tu akan affect beliau kehilangan customer yang penting. Kemudian dari segi time management, semua usahawan B40 wanita yang terlibat dalam projek kami adalah merupakan seorang ibu di mana mereka menghadapi kekangan besar untuk menguruskan keluarga dan juga perniagaan. Memang kekangan lah, kadang-kadang ada informan kata dia terpaksa lepaskan order yang besar, contohnya kenduri lah, dia nak buat kenduri disebabkan anak dia nak pergi ambil report card kat sekolah ataupun ada program PIBG. So dia terpaksa lepaskan order daripada corporate sector. Kekangan masa dan mereka tidak mempunyai pekerja. Beliaulah yang keluarga, beliaulah yang packaging, semua beliau. Ada usahawan yang kata, doktor, saya masak, saya buat packaging, saya pergi hantar. Saya lah yang bawa motor hantar, saya lah yang ambil. Akhirnya bila ujung-ujung saya balik rumah, saya penat, rumah pun tak kemas. Bayangkan tuan-puan, dia punya hardship yang mereka hadapi oleh golongan wanita B40 ni. Kemudian mereka lemah dari segi pengurusan pelanggan. Mereka tak pandai. Contohnya, katakan saya jual kek. Saya selalu, pelanggan ni selalu order kek tiap-tiap bulan. Saya jual RM50, RM50.
Apa salahnya kalau pelanggan tu dah kerap order, bagilah free cream puff. Ataupun dah kerap order, bagilah percuma. Selepas 10 kali pembelian, bagilah percuma. Macam kita ada konsep diskaun ataupun kita bagi apa-apalah promotion ke diskaun. Mereka tak pandai, dia tak nampak. Sedangkan bila mereka buat macam ni, sebenarnya dia akan menarik lebih pelanggan ataupun dia kata positive word of mouth lah. Contohnya bila beli pisang goreng, Kak ambillah percuma. Benda-benda ni nampak macam simple, sebenarnya dia boleh menarik perhatian. Yang inilah antara dapatan yang kami dapati dan saya cuba tanyalah, akak ada tak bagi diskaun? Tak pernah. Kenapa akak tak bagi diskaun? Orang ni selalu beli kat akak. Dia kata, oh yelah doktor, saya baru terfikir. Sebab tu kita mainkan peranan sebenarnya nak buka dia punya minda dalam projek kajian saya lah. Okey, seterusnya. Okey, hasil daripada pembincangan fokus berkumpulan tersebut terhadap usahawan yang terlibat dalam kajian kami rasakan usahawan tidak formal ni memang memerlukan sokongan daripada sektor awam dan juga sektor swasta dalam menyampaikan kurikulum yang berstruktur dan membuka minda mereka sebab mereka tak nampak, dan perkara ini penting dalam meningkatkan kompetensi usahawan wanita. Oleh itu, kita juga mencadangkan agar dibina satu program khas ataupun sesi coaching dan mentoring kepada usahawan ini. Kemudian kita juga cadangkan supaya kerajaan membina konsep role model. Satu individu yang berjaya iaitu daripada golongan wanita B40 yang boleh digunakan sebagai ikon dalam berkongsi membuat bimbingan kepada usahawan B40. Sebab mereka, golongan B40 ni tuan-puan, selaku akademik lah kan, bila saya buat program pembangunan, mereka tidak berminat sekiranya kita turun membawa teori-teori akademik. Okey, contohnya saya turunkan, saya cakap resource based view say that ni, dia orang tak suka. Ini stigma dia orang lah. Bila dia orang nak terima bantuan, dia orang nak kita lebih dekat sama dengan dia orang. Contohnya apa teknik yang saya gunakan bila nak turun kepada responden, saya kata akak sihat hari ni? Anak okey. Kita bersembang dengan dia, kita cuba selami hati dia, baru kita boleh didik dia. Kita jangan turun, dia orang memang tak suka kalau kita turun formal lah, kata formal sebagai contohnya sebagai penjawat awam, kita turun sebagai profesor. Dia orang tak suka, dia orang lebih suka jika bantuan ni diberikan lebih mesra dan dekat. Baru dia ada inisiatif untuk berubah. Yang ni apa yang saya belajar lah. Saya belajar, oh macam tu, dia tak suka kita bawa kata title akademik tu, dia tak suka. Dia nak kita ni bawa kita ni macam kakak ataupun kita ni macam instruktor yang dekat dengan dia. Okey, menyediakan satu ruang dan aktiviti kepada usahawan B40 seperti forum, dialog, pembincangan buku kumpulan di mana ia akan membantu mereka memperkembangkan rangkaian dan perniagaan mereka. Di sinilah peranan kami semua dan mungkin tuan-puan satu hari nanti sebagai pemegang taruh dalam membantu membina komuniti usahawan B40 wanita. Okey, seterusnya. Ini adalah program-program yang kami jalankan di bawah Dato' Mawar. Selepas kami menjalankan interview kepada informan, kita brainstorm bersama-sama untuk merangkakan aktiviti apa yang kita nak buat. Mereka kata mereka lemah dalam pengurusan kewangan. Jadi kami buat satu bengkel untuk bantu mereka uruskan kewangan. Mereka kata mereka malu nak buat live nak jual produk. Kami buat satu bengkel yang pertama iaitu bengkel pembangunan karakter dan motivasi. Kita nak naikkan motivasi dia. Kami bagi latihan sampai tahap macam mana nak make up. Akak kena pakai make up. Akak kena jalan macam ni. Kita nak tingkatkan balik confident. So, jadi apa yang saya dapat kongsikan tuan-puan, untuk membina usahawan ni, bengkel yang pertama ialah kita kena bagi motivasi. Kita tak boleh terus pergi kepada latihan. Contohnya, puan latihan guna ICT, tak boleh. Benda yang pertama paling penting untuk ubah mereka adalah menaikkan motivasi dan personaliti golongan wanita B40. Bagaimana dengan memberikan motivasi dan juga kata-kata semangat dan juga sokongan. Apabila mereka rasa happy, seterusnya kami buat bengkel seterusnya, diorang memang seronok nak datang. Mesej saya, doktor bila bengkel seterusnya? Saya tak sabar doktor. Nanti saya akan plan. Diorang rasa seronok
seronok dan kami buat satu WhatsApp group, diorang share macam-macam. Doktor, hari ni kita buat ni, dia rasa happy. Inilah apa yang kami dapati, macam mana nak mengubah, kita mengubah dia punya persepsi dulu. Selepas persepsi mereka menjadi positif, bengkel seterusnya kami ajar bagaimana nak menguruskan kewangan, seterusnya bagaimana nak bina produk tu lebih interaktif, seterusnya dan seterusnya. Okey, seterusnya. Yang ini adalah bengkel pertama, kita jemput Coach Zuliana. Beliau merupakan pakar kecantikan lah. Beliau sebenarnya merupakan sahabat saya dan juga pensyarah UiTM sebenarnya daripada Fakulti Perniagaan. Bengkel ni kita nak shape dia punya personality. Kita bagi semangat lah. Coach ni pun memang orang yang kita ambil, orang yang pandai berkata, pandai menguruskan hiasan diri lah, makeup kita ajar. Kita start daripada makeup, kita ajar macam mana nak jaga muka, kita ajar macam mana nak hilangkan stres sebab wanita B40 ni kan dia dalam keadaan penat. Menguruskan keluarga, kita ajar macam mana nak hilangkan stres. Dalam masa sama, kita masukkan elemen-elemen keagamaan. Contohnya, Allah kata berniaga ni kena jujur. Akak sampai bila nak duduk dalam sektor tidak formal? Kalau dah dapat pendapatan lebih berapa ribu, cuba akak daftar jadi sektor formal. Bila akak daftar sektor formal, akak dapat bantu orang lain. Kita juga perkenalkan elemen pembayaran zakat. Bila akak dah senang, akak kena bantu orang lain bayar zakat. Kita masukkan elemen agama, elemen peribadi dan melalui bengkel-bengkel kita lah. Okay, seterusnya. Yang ini kita contoh bengkel lain, kita ajar macam mana pengendalian makanan. Okey, tuan-puan, tuan-tuan dan puan, golongan wanita B40 ni kebanyakan dia buat makanan tu kat rumah dia. Bayangkan dapur dia lebar 5 kaki, panjang 5 kaki, sempit. Faktor kebersihan tu. Selepas kita buat focus group tu, kami penyelidik pergi ke setiap rumah responden. Katakanlah Puan Mira. Kami pergi ke rumah Puan Mira, kami tengok dapur dia macam mana. Kita tengok dapur dia. Oh, okey, dapur dia tak berapa kemas ni. Okey. Kita pergi ke ruang tamu. Kita tengok kat ruang tamu tu lah tempat dia lipat baju, kat ruang tamu tu lah peti ais. Peti ais yang besar kat ruang tamu tempat packaging. So kita catatkan, okey, lepas ni kita nak bagi latihan apa yang sesuai untuk diuruskan dia punya perniagaan. Sampai ke tahap macam itu kami menyelami hati usahawan wanita ni. Okey, seterusnya. Yang ini adalah teknik pemasaran online sebab dia tak mahir. Kita bagi ICT, latihan ICT. Kita bagi teknik pengiraan kos. Kita bagi bagaimana mendapatkan latihan untuk dapatkan produk tersebut jadi home based certification, di mana produk tu boleh tembus ke stesen minyak. Kan kadang-kadang kita tengok ada orang jual kerepek kat stesen minyak tu kan. So kita bagi latihan macam mana nak pastikan produk akak ni boleh meet qualified untuk tembus ke stesen minyak, sekolah dan sebagainya untuk mendapat sertifikat halal dan sebagainya. Okey, seterusnya. Yang ini antara usahawan-usahawan yang terlibat dalam projek kami. Sebenarnya kita ada 20 orang. Yang ini hanyalah sebahagian lah. Kita ada Kak Aziza ni jual muruku. Kak Aida Eva jual kek and dessert berniaga kat pasar malam. Opah ni dah umur 60 lebih. Dia jual kuih tradisional kat PPR Kerinci. Kak Ita ni jual pack food, contohnya spaghetti. Kak Intan jual roti. Dah tembus ke corporate sector sebenarnya. Ada orang order. Kak Azlina ni jual cookies. Kak Sarah ni jual popcorn. Dah ramai orang order. Kak Wati ni pancake, Kak Nora ni dessert, Kak Masri ni dessert. Kak Masri ni sekarang dah tembus ke dapur digital dan Kak Masri juga dah selepas program kami dah ada gerai sendiri. Tak silap saya Kak Ceras lah. Beliau dah maju lah sekarang selepas daripada program Dapur Mawar dan juga program-program yang beliau terlibat yang diberikan oleh kerajaan. Seterusnya. Yang ini contoh-contoh latihan yang kita buat dalam bengkel. Kami menekankan kepada aspek hands-on dan juga interaktif. Kita tak nak theoretical base. Kita ajar, kita minta dia buat, kita kerja dalam grouping, kita buat satu network sokongan. Setiap kumpulan akan beri sokongan kepada usahawan ni. Kita tak nak dia berniaga tu secara silo. Okey, akak duduk dalam komuniti ni, apa-apa masalah akak bagi tahu kat kami. Masalah akak adalah masalah kami bersama. Saya dan rakan-rakan penyidik, kita menekankan konsep teamwork. Teamwork, masalah kongsi bersama. Ini untuk membangun kawan. Sebab kita, golongan wanita ni siapa lagi nak sokong dia sebenarnya? Wanita lah dan juga masyarakat. Okay, seterusnya.
Yang ini akak ni contohnya dari dia tak pandai apa-apa, contohnya lah dia tak pandai guna teknologi, kami ajar. Okey akak buat QR code, IG akak ni kena letak video apa kita ajar. Okey akak bila akak nak cakap ni, akak pakai makeup. Kita memang ajar dia betul-betul nak bina semangat dan keyakinan beliau untuk berniaga sebenarnya. Ini contoh dia lah produk dia. Okey, seterusnya. Yang ini opah. Opah ni daripada biasa-biasa buka gerai bulan puasa. Lepas daripada series bengkel yang kami anjurkan ni, kami akan pastikan hubungan penyidik dengan informan kami dan juga responden ni sentiasa rapat. Walaupun projek tu telah habis, saya kadang-kadang saya turun juga PPR, saya melawat opah. Kalau ada apa-apa di UiTM, contohnya kami nak cari order, saya akan dahulukan informan dekat dapur mawar ni. So saya sendiri dan rakan-rakan memainkan peranan dalam memasarkan produk diorang ni keluar. Dan seterusnya. Okey. Sebelum saya bergerak kepada pemangkin transformasi, yang ini antara pemangkin transformasi kami lah selepas daripada bengkel dijalankan, kami rasa perlu ada latihan kemahiran dan contohnya TVET kepada golongan B40 ni bukan sebagai theoretical base, malah latihan tersebut perlu banyak kepada hands on, perlu banyak lagi bantuan kewangan yang bersifat saringan tu tidak bersifat rigid. Contohnya sekarang kita tengok kadang-kadang dia tak layak sebab dia punya credit score tu yang rendah lah kan. Mungkin lepas ni kena banyakkan lagi bantuan keuangan di mana sebelum usahawan tu menerima bantuan, kita boleh buat dulu kelas pendidikan keuangan. Okey, untuk dapat 10,000 ni, Puan kena pergi 5 latihan keuangan. Baru Puan layak dapat 10,000. So kebanyakan tak ada. Bukan tak ada tapi kebanyakan institusi keuangan kalau kita nak buat loan kan. Okey, credit score lulus, bagilah 10,000. Contohnya nak credit card, okey lulus, bagilah. Tapi kita tak ada langsung sebarang latihan untuk pastikan dia boleh bayar balik. Okey, sokongan dasar kerajaan harus diteruskan secara komprehensif dan kerajaan harus mewujudkan satu database sebenarnya tuan-puan. Kebanyakan penerima bantuan daripada kerajaan ni, kita lihat kebanyakan usahawan yang sama, iaitu usahawan yang rajin. Contohnya Puan A, government buat ni dia pergi, government buat dapur digital dia pergi, government buat ni dia pergi. Orang yang sama, last sekali bantuan ni banyak dilihat kepada orang yang sama. Penerima tu orang yang sama. Sebab itu saya ingin mencadangkan pada kerajaan mewujudkan satu database di mana usahawan tersebut yang telah menerima bantuan diberikan kepada usahawan lain juga, supaya bantuan itu sekata dan juga adil diterima oleh semua usahawan wanita B40. Kemudian harus fokus pada pembangunan modal insan kerana berdasarkan kajian saya dapati sebenarnya faktor dalaman tu lagi penting daripada faktor luaran. Kita bagilah sehebat mana pun latihan, bengkel, tapi sekiranya mereka tidak berminat, tetap projek tu gagal. Sebenarnya modal insan itulah kita harus fokuskan keyakinan diorang untuk mengemudikan perniagaan mereka. Kemudian dalam zaman AI ini, kami juga mencadangkan transformasi seterusnya adalah dalam aspek digital. Kebanyakan usahawan bila saya tanya guna AI tak? AI tu apa doktor? ChatGPT guna tak? Tak tahu. Diorang ni tak tahu. Diorang tak tahu ChatGPT tu apa lagi. Okey, seterusnya. Strategi pelaksanaan adalah harus ada kerjasama di antara kerajaan, NGO, institusi pendidikan tinggi, sektor swasta. Semua daripada kita ni sebenarnya memainkan peranan sebab kita jangan letakkan semua fungsi kepada kerajaan je. Sektor pendidikan, pengajian tinggi, for example, kita selaku pensyarah, apa yang kita boleh buat daripada hasil pendidikan, kita pun memainkan peranan sebenarnya. Kemudian patut ada program mentor-mentee sebab usahawan ni sebenarnya dia B40 ni, diorang ni dari golongan sandwich generation. Maksudnya dia ada tanggungjawab anak dia, lepas tu dah masa dalam sama dia nak jaga ibu bapa yang sakit. So mereka ni memang sokongan tu memang dia kena kuat lah. So dengan adanya mentor-mentee ini dapat membantu mereka berkongsi masalah ataupun mendapatkan sokongan psikologi. Kena ada akses pada e-dagang, contohnya mengajar mereka bagaimana menggunakan social media. Kemudian latihan perlulah berterusan sebab saya dapati kebanyakan latihan one off. Contohnya bulan ni buat ni, contohnya lah kan, bulan ni buat latihan ni, lepas tu dah habis, kita biar je. Kita biar saja usahawan tu bergerak sendiri. Jadi proses kemampanan tu sukar dicapai sebab
one-off program, tidak dipantau pada projek seterusnya. Dan perlu ada pengukuhan jaringan komuniti. Usahawan B40 sebenarnya komuniti dia tu sendiri kena ada satu sinergi. Contohnya mungkin tiap-tiap bulan ketua blok boleh buat satu program, usahawan taklimat kumpulkan ataupun diorang boleh rancang, okey kita buat jualan kat bawah blok. Benda ni jarang dilakukan. Inilah menunjukkan pengukuhan jaringan komuniti yang harus ada sebenarnya. Seterusnya. Okey, kita sudah berakhir kepada sesi perkongsian saya hari ini. Kesimpulannya, saya harapkan perlu ada pendekatan holistik yang bersepadu daripada kerajaan, sektor swasta, sektor awam dan juga pemegang taruh yang lain. Sokongan bersepadu ini adalah terus diteruskan komprehensif. Kerajaan dan juga institusi harus terus membuat pelaburan dalam memajukan masa depan wanita, dan wanita B40 mampu mencapai kejayaan mampan sekiranya kita sama-sama memberikan sokongan yang berterusan, mengurangkan jurang diskriminasi dan meneruskan program pembangunan membasmi kemiskinan yang seperti yang dijalankan oleh pihak UAC. Sekian, terima kasih daripada saya. Baik, terima kasih diucapkan kepada Dr. Hidayana, satu perkongsian yang menarik dan baik, dan saya secara peribadi dapat orang kata apa relate ataupun kaitkan beberapa hasil dapatan doktor tu dengan kajian yang saya laksanakan sendiri, walaupun tidak kepada usahawan ataupun golongan wanita, tapi fokus group tu sama, B40 juga. Kerana saya sangat bersetuju dengan pandangan doktor bahawa dia bukan sekadar faktor luaran tu yang sebenarnya mempengaruhi. Tadi faktor dalaman tu lebih kepada sikap. Kalau kita bawa macam mana perubahan yang baik, cadangkan idea yang bagus macam mana, kalau dia tak nak, dia tetap tak nak. Berbeza dengan kajian yang saya laksanakan, saya melihat pada institusi pendidikan, sekolah, tapi setting dia tu, persekitaran dia adalah B40. Dan walaupun cikgu berusaha dengan baik, tapi kerana persekitaran, dia mempengaruhi ibu bapa. Jadi secara tak langsung lama-kelamaan benda tu mempengaruhi cikgu juga. Dan hasilnya adalah kepada anak murid. Baik, tanpa melengahkan masa, saya ingin membuka lagang kita pada pagi ini, memberi peluang kepada hadirin untuk bertanyakan satu dua soalan kepada Dr. Hidayana. Mungkin insyaAllah dipersilakan sekiranya ada soalan yang ingin ditanyakan, diajukan kepada Dr. Hidayana. Nak tanya di chat pun boleh, saya boleh bacakan daripada chat nanti. Baik, sementara tunggu soalan-soalan masuk, saya tanya soalan dulu yang pertama. Okey. Bagaimana doktor menangani sikap responden yang terutama sekali dari golongan B40 ni, apabila kita cuba mendekati mereka? Kerana saya sebagai penyelidik junior ni yang baru mula semula lepas habis belajar, bila turun ke lapangan, dan saya merasakan ini cabaran yang baru untuk saya. Walaupun saya pun sendiri daripada golongan B40, keluarga B40, tapi bila balik saya merasakan bahawa tak bolehlah macam ni. You patutnya lebih terbuka bila orang datang tanya, bila orang datang nak hulurkan bantuan, bagi idea. Walaupun responden saya tu adalah golongan yang sama, maksudnya dalam bidang akademik, cikgu misalnya. Jadi saya rasa cadangan doktor tadi yang sebelum mula bawa kepada idea-idea pembaharuan, motivasi dan semangat tu, saya tertarik dengan saranan doktor tadi tu, mulakan dengan motivasi dan memberi semangat, tapi dalam konteks yang berbeza. Maksudnya setting masyarakat golongan B40, apa lagi yang boleh dilakukan untuk sebelum kita pergi kepada bahagian yang lebih berstruktur dan formal dalam kajian kita. Okey, terima kasih Dr. Nur Raza. Saya nak share jugalah. Saya pun golongan B40, anak B40. Bapa saya
ayah saya merupakan pemandu teksi. So memang saya pun pernah duduk kat flat B40. Bila daripada sesi FGD tu, focus group tu, lepas kita interview tu, kita pergi melawat sebenarnya rumah-rumah responden kami ni. Ada orang kata, tak payahlah buang masa. Tapi saya kata, tak apa, kita pergi, kita tengok rumah dia macam mana. So, bila kami buat pendekatannya ni, sebelum nak buka dia punya minda tu, dia akan rasa ada hubungan, attachment dengan kita. Contohnya saya pergi rumah akak ni, lah anak lah suami akak sakitnya. Kita sembang dengan suami dia pula. Bila dia tengok kita macam ni, dia akan rasa sayang sebenarnya. Dia rasa, oh Dr. Yana ni bagus rupanya. Dr. Yana ni faham aku. So, saya cuba menekankan aspek memahami responden dahulu sebelum saya pergi ke konteks lain lah. Sebab kita kena faham, saya akan ceritalah, okay, akak, anak saya pun ada sakit. Kita cuba selami lah. So, lepas daripada kita melawat setiap informan ni, kami buat satu sesi perkongsian dan luahan sebenarnya. Kita tak pergi jam lagi kepada yang berstruktur. Kita panggil setiap informan, akak boleh tak akak sharekan apa masalah yang akak alami. Kita terima dengan hati terbuka. Ada informan yang menangis, saya sedih sangat doktor. Suami saya memang dah tinggalkan saya dengan anak-anak saya tak ada ni. Kata tak apa, kita terima, kita tunjuk yang kita positif dan terima mereka. Saya gunakan pendekatan, orang kata pendekatan manusia, kemanusiaan, empathy. Kita try buat macam tu, and then barulah kita fokus kepada pemberian semangat kepada usahawan. Kemudian barulah doktor kita pergi kepada proses-proses yang berstruktur. Dalam masa sama, setiap bulan kami akan bertanya khabar dan memantau. Dalam masa sama, saya juga buat pendekatan. Saya buat pendekatan membawa komuniti masuk ke dalam projek. Contohnya saya ada student, saya selaku pensyarah, penasihat kelab, saya ada student. Saya kata, jom tak, boleh tak kita buat satu projek tolong usahawan. Apa dia doktor? Kita bantu dia macam mana. Ada satu, saya kongsi pengalaman saya lah, Puan Ita. Puan Ita ni jual kuih raya pada bulan raya. Kuih dia memang menarik, premium. Lepas tu saya minta student, boleh tak korang bantu Kak Ita jual kuih? Antara cadangan dia, yang ni success story lah. Antara cadangan orang doktor, instead buat kuih raya satu jenis, buat dalam satu packaging tu banyak jenis. So jadi dia tak dijual dalam musim raya. Dia boleh dijual dalam bulan lain sebagai macam cookies. So pelajar ni telah membangunkan satu produk yang cookies. Diorang jual, tolong Kak Ita ni jual. Dan mereka telah bertanding dalam Malaysian Startup Challenge di mana produk Kak Ita ni telah memenangi Diamond dan Best Product. Yang ini saya empower pelajar saya sendiri. Kemudian saya telah membawa produk Kak Ita ni bersama dengan pelajar saya ke GVC Challenge di mana kami telah disaring sebagai 9 produk terbaik akhir. Yang ini antara saya kata memori saya bersama kes dapur mawar ni lah. Kemudian saya juga maknanya bila Kak Ita ni tengok usaha kita mantu beliau sampai ke tahap tu, memang Kak Ita tu sangat committed hadir ke kelas. Kak Ita tu sampai sekarang kontak saya. Walaupun projek ni telah setahun berakhir. Itulah maksud saya, kita kena bina satu jaringan kata kemanusiaan bersama informan sebab responden yang terlibat dalam kajian kita mereka merupakan manusia. Kita jangan treat mereka sebagai subjek kajian. Itulah sekadar sharing session daripada saya. Baik, terima kasih doktor. Okey, saya Sama. bukakan sekali lagi. Anda ada soalan-soalan lain yang ingin ditanyakan, diajukan kepada Dr. Hidayana? Ada? Ada doktor. Okey, silakan. Oops, kejap. Untuk doktor, saya ingin bertanya. Saya Syamira, saya merupakan pelajar master UM. Dan soalan daripada saya, bagaimana kita nak menangani golongan B40 ni yang mentalitinya dia takut untuk keluar daripada comfort zone. Dia rasa macam, okay, dah okay macam ni je lah. Kita tak Betul. payahlah nak lebih daripada tu ke apa ke, asalkan cukup makan, cukup ada duit untuk bulanan tu. Apa pendapat doktor? Okey, soalan yang sangat menarik yang saya hadapi juga. Saya nak ceritalah pengalaman saya menemu ramah wakil daripada KUSKOP, AIM dan juga Tekun. Mereka kata golongan B40 ni dia ada satu mindset. Mereka ni mudah rasa selesa, asyik nak terima bantuan je.
Contohnya kita dah bagi bantuan-bantuan ni, lepas tu dia akan tanya lagi, nak lagi. Dia ada satu mindset lah, mudah berasa selesa, comfort macam Cik Syamira cakap tadi. Okey, yang ini pendekatan yang saya terima daripada apa tu, masa tu ada wakil daripada Agrobank pun terlibat juga. Saya tanya nasihat beliau, macam mana kita nak ubah? Kita, okey doktor, mula-mula doktor bina dulu connection dengan ni. Lepas tu doktor gunakan teknik sebagai instructor. Dia kata kena ada gap juga. Contohnya once during the coaching tu, kita once dia dah berubah, kita kena guna kata, saya nak sebut teknik apa bukan teknik ganas. Dia macam okey puan, macam mana performance puan bulan ni? Kita kena guna dalam kata lain teknik provoke. Contohnya bulan ni pendapatan saya 500, saya buat apa yang puan buat yang ni? Itu je saya buat ni. Okey, yang kita guna teknik ni lah. Lepas tu boleh tak puan sharekan produk puan? Saya tu dia ambil produk dia kan, saya tengok. Okey puan, apa yang puan rasa, puan ada puas ke dengan packaging? Tak. Saya mungkin dia cakap lah puas lah. Okey je doktor, bulan-bulan. Ya ke? Saya tengok tak cantik pun design ni. Kita try guna elemen provoke. Sebab dia tak boleh ada rasa keselesaan sangat usahawan ni. Kita kena rasa sama, kita kena provoke dia supaya dia nampak kita tengah buka minda dia supaya dia berubah. Yang ini teknik yang saya guna lah. Maknanya saya tidaklah baik sepanjang masa. Contohnya saya kata produk kan, saya kata kalau macam ni puan tak masuk UiTM, tak akan jual dalam kedai UiTM. Dalam sebulan saya rasa expired produk ni puan. Kalau macam ni, susahlah puan nak maju. Dia akan fikir, oh ya ke? Lalu dia start cakap, Dr. Yana, macam tu boleh tak Dr. Yana bantu saya? Di sini dia akan buka minda dia untuk berubah. Jangan beri mereka keselesaan. Gunakan teknik provocation supaya mereka dapat membuka minda. Kadang-kadang bila dia dah selesa, contohnya bulan ni, selesa tak apalah, jual goreng pisang lah selesa. Kita kena buka lah, akak sampai bila kak nak selesa? Goreng pisang akak ni, kenapa tak nak buat flavor lain? Kenapa goreng pisang ni potong sampai ni kak? Macam tu, saya sampai pergi ke kedai. Saya tengok, akak kenapa goreng pisang satu ni akak potong dia sampai 8? Orang tak nak beli kak. Situlah. Itu contoh lah provocation yang kita buat. Faham, terima kasih doktor. Saya ada satu soalan terakhir. Tadi doktor ada sebut berkenaan dengan patriarchal. Dalam B40, bukan B40 saja, sebenarnya dalam kelompok T20 pun ada sahaja amalan patriarchal ni dibuat, dilaksanakan. Cuma dalam konteks B40 ni, bila doktor berdepan dengan responden yang ada orang kata pencabaran ataupun mengalami situasi berada dalam suasana pengamalan patriarkal yang kuat ni. Jadi bagaimana doktor nak menangani, saya kira bukan setakat nak berdepan dengan wanita tersebut, tapi dengan pihak lelaki juga. Jadi berdasarkan pengalaman doktor, bagaimana doktor menguruskan situasi begini? Okey, sistem patriarki lah yang meletakkan lelaki sebagai dominan. Sebenarnya benda ni dah berakar umbi. Susah nak ubah sebenarnya. Kalau tiba-tiba masuk projek saya tahun ni, susah sebab dia dah berakar umbi daripada tahun-tahun sebelum ni kan. So apa yang saya buat lah, kita try bagi sokongan. Kita try masuk sebanyak mungkin institusi ataupun komuniti dalam projek kami. Contohnya yang akan memberi sokongan untuk mengurangkan patriarki ni. Contohnya lah, katakanlah usahawan tersebut disebabkan sistem patriarki ni beliau sering ditindak ataupun tidak mendapat pinjaman. Kita try panggil AIM. Sebab AIM ni dia akan bagi bantuan dan tekun, dia akan bagi bantuan kepada usahawan tidak formal tanpa ada sebarang saringan yang strict. Banyak saja dasar-dasar kerajaan ataupun bantuan yang tak ada saringan yang strict. So kita try cuba bawa komuniti yang akan support, yang akan mengurangkan sistem patriarki ni untuk bantu kita sebagai platform orang tengah lah. Okey, kita try cari, contohnya lah, saya macam dia nak uruskan perniagaannya, usahawan ni kebanyakan tak pakai receipt tau. Dia macam, okey kak, okey halal lah, sampai konsep halal. So apa yang kita buat, kami cari sponsor, iaitu kita dapat Mr. DIY, sponsor produk kelengkapan perniagaan berserta dengan receipt, berserta kalkulator yang kita dapat. So untuk mengurangkan sistem patriarki ni, kita cuba cari jaringan, kita bina jaringan dengan institusi ni daripada sektor swasta dan sektor awam. Kita try kurangkan patriarki ni. Memang patriarki ni tak akan berkurang kan. Kita cuba cari siapa yang akan support.
program kita ni. Dia berakar umbi lah. Sistem ni saya rasa susah nak dimasukkan. Dia perlukan sokongan yang berterusan daripada kerajaan untuk membuka minda. Sebab mungkin dalam projek saya ni konteks Kuala Lumpur. Dalam kawasan lain mungkin kampung-kampung kat Sabah Sarawak mungkin lagi teruk lagi lah cabaran mereka. Macam itulah. Dia susah lah. Dia dah berakar umbi, doktor. Dalam projek doktor ni dah jadi macam sesi kita pula. Dalam projek doktor ni adakah pelibatan, sebab saya terfikir berkenaan dengan amanah ikhtiar dan juga apa saya tadi tekun kalau Tekun. tak salah saya. Mm-mm. Adakah kalau kata dalam kumpulan projek Mawar tadi ni ataupun Mm-mm. apa yang projek Mawar doktor tu Mm-mm. menerima AIM misalnya. Jadi apakah selepas dia menerima amanah ikhtiar tersebut doktor masih ada follow up dengan dia apa yang dah berlaku, kerana sepaham saya amanah ikhtiar ni akan ada perjumpaan setiap minggu Betul. dan mereka perlu membayar Mm-mm. sejumlah wang untuk setiap minggu. Jadi apa yang doktor Mm-mm. lakukan? Saya ada juga follow up projek ni, siapa yang menerima bantuan AIM kan. Kemudian saya ada follow up juga dengan pegawai, katanya mereka dalam AIM ni sebenarnya sistem AIM ni bagus tau, sebab dia ada sahabat AIM di mana once dorang macam yang ini kita boleh guna untuk projek lain lah. Kalau pensyarah ada projek imat komuniti kan, maknanya usahawan ni diberi latihan dalam masa sama, ia tak dibiarkan berjalan seorang-seorang. Contohnya dalam sahabat AIM ni dia ada kumpulan. Contohnya akak ni ada 5 kumpulan. Okey, kalau satu kumpulan tak perform, yang lain semua kena bertanggungjawab. Dia macam ada check and balance. So bila saya interview pegawai AIM ni, saya kata bagusnya buat macam ni supaya bila seorang dapat pinjaman, dia tak uruskan pinjaman tu tak bagus, ahli kumpulan dia yang lain turut affect by dia punya reputation. So masing-masing melihat performa rakan masing-masing. Saya nampak macam bagus sangat, dan ketika itu saya rasa kalaulah ada lagi projek UAC yang nak fokus pada B40, saya mencadangkan kita buat sistem berkumpulan. Masing-masing monitor. Contohnya saya bagi pinjaman akak, kita bagi you bantuan 1,000. Kalau akak tak perform, pinjaman orang lain yang dalam kumpulan akak ni kita akan stop juga. So nak tak nak dia akan perform sebab dia risau, dan dia risau kepentingan rakan-rakan dia, dan rakan-rakan ni akan memonitor dan memastikan yang lain pun perform. Saya rasa konsep kumpulan ni memang sangat bagus dalam budaya negara kita yang kolektivism. Saya bersetuju kerana kira macam apa AIM ni bila dia bukan sekadar bergerak dalam kumpulan kan, tapi dia Ha. ada juga aktiviti-aktiviti tambahan lain, dan saya dilantik untuk jadi apa dipanggil bukan editor lah, membantu salah seorang daripada sahabat AIM ni sebab dia suka berjalan. Bila dia meninggal, suami dia meninggal, jadi dia suka travel kan, pergi Vietnam, pergi sana pergi sini, tapi dia menulis Mm-mm. buku selepas tu. Saya pun tak sangka dia boleh menulis Oh. buku. Jadi saya diminta untuk jadi apa nama proofreader bagi buku dia tu. Dan saya Oh. sebelum ni saya sendiri pun termasuk dalam golongan yang ada stigma. Pada saya AIM ni mestilah kena berniaga, kena buat sesuatu, sedangkan Ah. uh, pemerkasaan tu sebenarnya luas. Dia bukan sekadar jual Betul. barang, jual kopi, jual apa. Tulis buku. Betul. Saya pun tak sangka tulis buku, dan buku kakak tu dah masuk edisi yang ketiga, cetakan ketiga. Oh. Dia cerita pengalaman kalau nak pergi jadi PS di Vietnam kena buat apa, mana hotel yang okey, barangan mana, material apa. Tapi dalam bahasa dia lah, bahasa Betul. yang cair, bahasa Melayu yang cair. Jadi Mm-mm. saya diminta untuk pekatkan sikit kecairan bahasa Melayu dia tu Ah. supaya dalam standard buku lah untuk Ah. penerbitan buku. Dan saya kira pemerkasaan yang dibuat oleh AIM ni, saya berpendapat kalaulah boleh di Hmm. JV kan, salah bahasa Melayu saya, Betul. maksudnya diusahamasamakan dengan think tank daripada Betul. universiti, Betul. benda tu boleh angkat lagi tinggi lagi seperti apa yang dibuat di Pakistan ataupun di India, kalau tak salah saya, oleh Prof apa yang mula-mula Betul. menginisiasikan idea seperti AIM. Baik, Hmm. saya kira mungkin tak ada soalan lagi daripada hadirin semua. Jadi sebelum kita menutup majlis kita pada pagi ini, saya sekali lagi mengambil peluang ni mengucapkan ribuan terima kasih pada Dr. Hidayana atas masa, tenaga,
ruang yang diberikan dan ilmu yang paling penting yang sudi dikongsikan oleh beliau. Banyak yang dipelajari, banyak yang saya rasa membuka mata sebenarnya. Mm-mm. Dan seperti soalan saudari Syamira tadi ni, orang B40 ni dia ada stigma. Saya sendiri pun ada stigma. Maksudnya malu untuk ke depan, tak berani nak bersuara, rasa takut-takut kerana yelah saya nak orang miskin. Betul. Bila menerima beasiswa ke luar negara tu barulah saya rasa macam oh saya patut menjadi wakil kepada masyarakat saya bahawa kami B40 juga boleh cemerlang seperti orang lain. Betul. Um, saya mengambil kesempatan ini mewakili pihak UAC juga mengucapkan ribuan terima kasih pada doktor atas kesudian doktor bukan sahaja menyampaikan syarahan hari ini tapi juga atas kesudian doktor, masa yang diberikan, masa yang dikorbankan, ilmu yang dicurahkan ketika sepanjang setahun menjalankan penyelidikan sebelum ini untuk kumpulan Allah. Mawar tadi itu. Dan semoga selepas ini akan lebih banyak idea-idea yang dikongsikan, projek yang dilaksanakan dan kesan tu lebih bersifat umum dan dimanfaatkan oleh orang banyak. Saya ingin meminta jasa baik hadirin semua untuk membuka kamera untuk kita bergambar pada hari ini. Boleh? Saya minta budi baik semua ya. Kita buka kamera dan kita bergambar sikit. Puan Ilma boleh ke tolong ambilkan gambar? Saya punya ni tak reti nak tekan ke mana tau. Jomlah kita buka kamera. Buka kamera, buka kamera. Puan Ilma tolong snap Puan Ilma. Kita betul-betulkan todak sikit. Yang tak buka kamera. Yang tak buka lagi kamera, buka kamera tau. Okay. Okay, semua dah ready ke? Okay, satu, Dah, dah. dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Terima kasih. Okay, terima kasih. Terima kasih UAC, terima kasih Dr. Aziza, terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih untuk masa yang diberikan. Sudi hadir, sudi mendengar, memeriahkan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Terima kasih pada UAC, Puan Ilma dan semua yang terlibat pada hari ini. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.